Okey tadi lepas menjala ni lepas ni pula. Okay, hari hujan lah. Hari hujan. Hari hujan. Hujan. Apa yang kita buat tu? Dia buat macam ponok survivor. Ni nama dia Sungai Badak. Ni ikan banyak ni. Ikan terpegang, ikan tengah banyak ni. Nanti yang kita macam besar tepi ni. Oh, ada tangguh kan. Okay. Aku ambil tangguh kecil tu, ikan kecil tu. Okay. Aku tengok ni pun aku pun geram ni. Oh, best tengah panas lepas menjala. Dapat kerja tu ni. Baju memang tak ada bawa ni kita terlanggar je. Ya, aku nak try ambil tangguh kecil tu. Tangguh ikan kecil tu kan. Ada tepi ni ada kat ni. Udang lobster air tawar yang kecil tu kan. Yang besar-besar ni tu. Kita tengok. Dah. Aduh. Nak tengok kok ada udang ke. Weh, dia ada udang tak? Kat mana? Ada bawah ni. Celah batu ni banyak ni. Bawah batu kan? Batu macam ni lah. Batu macam ni. Dun. Lanjut tu. Tok tu. Pam tak ada. Weh. Itu ada itu Cina tu tangkap tu. Kan ada. Kena dapat canai tapi canai dalam ni susah lagi lah. Dia air cetek je. Ini pun besar ni. Check on. Pasiak. Aduh. Lanjut lah. Okay. Jom aku bawa jalan. Tengok keindahan sungai. Masa musim kemarau itu sini kering kering kontang. Dia tak ujung atas sana. Di atas sana dia ada satu lubuk air dalam lah. Barrel ni air sejuk. Lepas tu bersih lah. Dan kalau korang ingat masa tragedi kepala air dekat Yan ini adalah salah satu tempat yang terjejah agak bagi diorang mandi luar. Diorang datang kan dah aku ni bukannya jenis plan-plan je. Datang baju pun tak nak. Hujan lah. Hari hujan sini. Okay. Lanjut. Tak ada.
Sauk tak ada lah. Sauk tak ada tapak yang besar. Nak main batu ni, main dalam ni hati-hati lah. Takut terpijak batu kan, jatuh. Wah, tak ada. Tengok. Tu sebenarnya tu dah. Di belah sana kat ujung tu. Kat belah ujung sana tu. Untuk mancing ikan tengah kan. Pakai ulat roti. Tapi tu lah, hari ni kena tutup pakai hari Jumaat. Layan luar. Hujan pula geng. Kat sini. Orang mancing kat tengah tu kat sini. Tapi tengok punya keadaan di sini yang macam menakutkan lah geng. Itu apa yang duk pusing? Aku ingat ular geng. Plastik rupanya. Seram masa. Ya, kau tahulah kalau mandi tempat-tempat macam ni geng. Tahulah. Sana tu geng, seram geng. Aku zoom sikit sana tu geng, seram. Hujan pula geng. Oi, Daniel. Dia. Oi. Bye-bye. So bye-bye. Dia tak nampak kelebihan ikan lah. Tapi sauk lah. Mak aku kata ada ikan air tu. Tapi biasa lah. Ikan kat tengah ni dia kalau kat air, kalau air jadi okey, banyak air kadang. Dia duduk dalam ni. Duduk kat tempat apa, setelah air terjun ni kan. Hujan ni. Tapi belum betul-betul lebat ke ni. Pagi hujan tu lah. Ikan tak ada ni. Dengan kakak. Tak apa, tahan je boleh. Dia lah kakak dia. Ya. Ikan. Tapi. Nampak dia. Mana ikan? Di sini. Tapi. Tahu sini. Kata ikan, anak aku ni tak kira tidak lah ikan. Tak daun juga. Ada tak itu dia? Ada tak? Hah? Ada. Macam tempat sisik je. Saya kan tempat sisik. Tempat sisik tu ni. Bukan sebarau. Tempat sisik dah Mana-mana pergi tempat sisik saja.
Ni lah Daniel, bukan Tebarau. Tempat titik. Titik ni boleh ni bagi dia makan ni. Tengok ni. Nah. Okay. Oh ada lagi lah. Oh ni kau boleh. Kau boleh. Kau boleh. Oi. Oi. Ni cover geng. Macam tempat titik ke? Oh tempat titik ni. Ni ada bintik kat sini. Dia tak? Tak payah. Lepas. Kita cari Tebarau lah. Nah. Biar lu lah. Okay, lanjut lu. Titik ni. Tempat titik. Ha? Ni. Kecil je. Pemakan aruan boleh lah. Biar lu. Ni, ikut sini. Ikut situ habis lagi ya. Kan tempat titik ni. Mana? Oh ni ada? Ni. Kau ni? Ni kau ni? Kau? Ikan cepat mati. Tu lah. Bawa lagi kat Malang. Bawa lagi kat Malang tunjuk ikan tu. Mana lagi? Ke mana lagi? Mana lagi dia ada? Stop lo. Dah. Saya kat sini pula. Celahan batu ni mana tahu dia ada. Tempat sisik banyak geng. Tempat sisik tempat aku banyak. Oh, tahu tu pula. Ranting kayu. Oh, ini baru best. Ini baru best. Ikan banyak. Oh, sebarau. Ikan. Sebarau. Sebarau. Busuk oleh barang ni. Bela. Belus. Ikan apa tu? Sekejap, dia kena ada oksigen ni sebarau ni. Ambil plastik. Sebarau. Cepat ambil ni. Ambil plastik. Ikan. Ni. Sebarau geng. Kita dapat kita punya target. Ni. Okay, aku ambil plastik dulu. Lanjut dulu. Okay. Tadi kita dapat target kita. Sebarau. So tempat dia tadi geng kat situ. Kat sana dekat celah batu tu geng. Dia duduk kat celah batu.
So nak kata ada lagi tu tak pasti lah. Sebab kita dah kacau rumah dia kan. Kalau ada tu ada lah. Rumah dia kat situ. Apa tu? Tengok nampak? Rumah dia kat situ. Itu pot dia. Kita cuba pergi dekat kawasan. Dia duduk sini dan diam, jangan bangun. Duduk itu je. Okey, bapak kat situ. Itu je. Kita try pergi kat situ pula. So, apa hal kita standby tu. Kita kena baling dia dekat apa? Batu tu. Kita baling je. Tapi pastikan dia cepat lah nak naik. Cepat kita turunkan dia dalam air lah. Kandil ni kan. Kalau ada lah. Kita dah dapat. Okey tu. Ada geng. Tapi bukan sebarau. Ikan ni ikan putih saja. Kita tengok. Kalau bukan sebarau cibek. Kau. Kalau bukan sebarau kita lepas dah. Aduh. Ini lagi lah. Ya. Ni ikan apa kan kalau kau tahu? Ikan apa? Oh, lawa dia mulut. Kita lepas. Lepas ni. Itu bukan ikan target lah. Ini sisik tebal geng. Tebal sisik. Ni tebal sisik ni. Tebal sisik ni banyak sangat lah. Dah ada. Lepas ni. Ni pun sama. Oh, lepas. Tak ada lah. So, bawah batu ni banyak kita lanjut tu. Okay geng. Rasa setakat ni je video. Kita sambung nanti lah. Penat lah. Baju basah ni sejuk. Kita dapat ikan sebarau tadi. Ikan-ikan lain tu aku lepaskan lah. Itu bukan ikan target kan. Kalau dapat cana lagi best lah. Tapi cana sini susah sikit lah. Kau kena pergi turun belah-belah dalam sana, tempat yang tak ada orang tu okey lah. Ini susah sikit lah. Tempat ramai orang mandi susah sikit lah. Okay, kita jumpa lagi next episode. Bye.